Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan operator sekalian. Selamat datang ke rumusan dan strategi peperiksaan siri pertama sesi perbincangan soalan peperiksaan radio amatur atau RAE. Dalam siri ini, kita akan membedah dan mengupas konsep asas yang paling kerap keluar dalam peperiksaan, merangkumi aspek peraturan, teori, antena dan juga keselamatan. Jom kita mulakan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita tengok satu analisis penting. Mengapa ramai calon gagal dalam RAE? Sebenarnya, punca utama bukanlah disebabkan soalan itu terlalu kompleks atau susah, tetapi ramai yang terlepas pandang atau kurang faham tentang konsep asas fundamental radio. Jadi, objektif utama siri ini adalah untuk membedah 8 soalan lazim pada siri pertama yang lepas bagi mengukuhkan semula tapak kefahaman teknikal dan undang-undang anda. Baiklah, kita masuk ke seksyen yang pertama, Operating Rules and Regulation atau peraturan mengendalikan radio amatur. Dalam topik undang-undang, ada 2 perkara besar yang wajib anda ingat. Pertama, definisi bagi amateur servis. Ingat kata kuncinya, ia adalah perkhidmatan latihan kendiri, komunikasi antara rakan, dan penyiasatan teknikal yang bersifat non-profit atau bukan keuntungan. Kedua, badan yang mengawal selia radio amatur di Malaysia ialah MCMC atau SKMM. Jangan keliru dengan ITU. Ya, ITU adalah badan standard di peringkat antarabangsa. Seterusnya, mari kita lihat pula aspek teori radio dan elektromagnetik. Sering kali calon terkeliru antara istilah asas elektrik. Ingat formula mudah ini, karen atau arus adalah nama bagi aliran elektron yang mengalir di dalam litar. Ia berbeza dengan voltag yang bertindak sebagai tekanan elektrik. Manakala watt pula adalah unit bagi kuasa atau power, yang digunakan untuk mengukur keupayaan dan had kekuatan transmitter anda. Seksyen ketiga, kita beralih kepada sistem antena dan penyebaran gelombang. Satu konsep yang sangat popular dalam exam ialah matching atau padanan impedans. Untuk membolehkan perpindahan kuasa yang maksimum dan efisien dari transmitter ke antena, impedans kedua-duanya mestilah sepadan. Jika berlaku mismatch atau ketidaksepadanan, kesannya adalah radiasi antena akan berkurang, isyarat menjadi lemah, dan nilai SWR akan meningkat tinggi, yang boleh merosakkan komponen transmitter anda. Seksyen terakhir, tetapi yang paling utama, keselamatan nyawa dan stesen. Dalam mengendalikan peralatan elektrik, keselamatan tidak boleh dikompromi. Anda wajib tahu fungsi RCD atau Residual Current Device. Peranti ini melindungi nyawa kita dengan memutuskan litar sepantas kilat apabila berlaku kebocoran arus atau ketidakseimbangan antara fasa dan neutral. Dan ingat tip exam ini, langkah pertama sebelum menyentuh atau memeriksa litar dalaman bekalan kuasa adalah sentiasa matikan suis dan cabut palam kuasa utama. Sebagai rumusan untuk siri kali ini 4 tip utama untuk anda skor dalam RAE. Pertama, hafal unit asas, watt untuk power, ampere untuk current, volt untuk pressure, dan ohm untuk resistance. Kedua, ingat MCMC untuk undang-undang tempatan. Ketiga, untuk soalan keselamatan, pilih jawapan yang paling selamat seperti mematikan suis. Dan keempat, fokus pada konsep matching untuk memastikan SWR yang rendah. Jadi, daripada 8 aspek soalan yang kita bincangkan tadi, berapa banyak yang anda dah kuasai? Cuba tuliskan skor anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk mengikuti siri kedua yang akan datang tidak lama lagi. Terima kasih, 73 dan jumpa lagi.